ni pedang. Banyak pedang, tongkat. Itu kain tu saya rasa mungkin original. Dari dalam makam Nabi SAW tu. Dalam travel kali ini, kami nak bawa anda ke Haraj Al-Mu'ashim di Mekah, sebuah pasar labak yang menjual barang-barang terpakai atau lebih dikenali sebagai pasar karat. Di sini, anda boleh cuci mata melihat pelbagai barang-barang second hand, barang-barang vintage dan rare. Sememangnya, syurga untuk mereka yang kenal barang. Nak tahu barang apa yang dijual kat pasar karat Mekah ni? Jom layan travelog ni sampai habis, dan kalau korang enjoy, jangan lupa like, komen dan subscribe channel KUJDT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Hari ni kita nak tengok tempat yang special sikit, lain sikit, outskirt daripada Mekah, masih Tanah Haram, dekat Haraj Mu'ashim, berhampiran Jabal Nur. Tempat apa? Kalau kita dekat Malaysia, kita biasa tengok tempat barang-barang second, barang-barang di Singapura antara macam dekat ringgit. So sebenarnya dekat Mekah pun ada. So hari ni kita terjah Haraj Mu'ashim. Yang pertama nak tengok barang-barang aircon dulu. Okey ke okey kalau kita beli yang second. Let's go. Okay, Mam, ni tempat ni. First, kita nak tengok aircon Kita tengok sini tempat mukayif. Kalau bahasa Arab mukayif. Biasanya tengok ni. Kalau dari tulisan ni, Wazarah At-Tarbiyah wa Ta'lim, Ministry of Education. Oh, Maknanya memang dia ambil mukayif ni. Ekor-ekor ni dari bangunan sekolah-sekolah, mungkin bangunan sekolah. Dia tak rosak lagi kan? Dia memang ada cycle tukar kan? Tak rosak. Mungkin dia kira second hand lah. Tapi tempat yang selalu orang beli kat sini tempat murah lah. Biasanya kalau baru 1,000 lah. 1,000 lebih kurang. Kat sini kita boleh dapat apa? Dapat dalam 500-400. Masya-Allah. Kat sini kalau aircon kita biasa Malaysia banyak split unit. Yang luar dalam lain tu. Kat sini memang kalau baru pun masih dijual window unit macam ni. So kalau yang tengah fikir-fikir nak pindah sini ke, nak pindah rumah baru dekat Mekah, memang stok dia power, steady, condition padu lagi. Oh, carrier memang popular ni kat Malaysia. Sini saya pun pakai kat rumah. Beli 2-3 biji pakai kat rumah je ni. Dia sini dia okey lah, dia cantik sini. Dia banyak kedai, ada 2, 3, 4 kedai. Dia bagi offer hantar sekali dengan pasang sekali. Kita saving banyak lah. Saving banyak. Mana yang besar sikit pun ada, mana yang standing punya ni. So yang ini kita nak tengok chest chiller, yang kalau nak macam nak meniaga sikit ke, atau nak simpan barang sejuk lebih sikit. Dan sebelah sini banyak peti sejuk malu. Oh, ni yang kalau kecil-kecil ni. Macam biasa macam ni daripada hotel Hotel. Semua yang simpan ni, bawa pergi Arafah, bawa daging. Ni memang terus ni, kurban, daging kurban. Betul lah, daging kurban. Brand-brand, banyak brand yang kita pernah dengar dan tak pernah dengar juga. So brand macam Hisense, ini biasa kita dengar. Tadi ada Carrier. Untuk start, kalau nak rumah ataupun student kan, nak masuk rumah student ke, ataupun kita nak berhijrah ke sini, macam kami dengan set up rumah kami dekat Madinah. So amat memerlukanlah untuk set up yang agak affordable dan juga reliable. Kita tengok lebih kurang macam dekat ringgit suasana kedai dia. Masya Allah, tabarakallah. Yang nak tunjuk yang ni besar sikit, untuk bangunan besar ataupun dewan ke apa pun dia ada juga yang second hand. Nampak? Ni kita cuba telur dekat kemah Mina ke apa kan. Ni besar-besar macam ni. Kita boleh jual kat sini. Kita ada barang kat rumah, boleh? Kita boleh jual lah. Dia beli. Dia Kalau kita nak ambil yang baru sikit pun boleh. Tukar, lepas tu kita tambah sikit. Masya-Allah. Jadi sebenarnya tak semuanya benda kena beli baru kat sini. Dan ada juga kawasan-kawasan yang affordable. Macam kawasan dekat Haraj Al-Mu'ashim ni, kawasan ni, keliling ni, jalan ni stretch semua akan ada kedai-kedai. Nanti kita akan tengok kejap lagi perabot, kapet, tilam. Okay, next stop insya-Allah. Let's go. Okay, kita nampak signboard ni, dia tulis Libai' wa syira' wa ta'jir lawazim al-hajj wal fanadiq. Maknanya tempat sini boleh beli, boleh jual, boleh sewa barang-barang haji dengan hotel-hotel. Okey, yang ini pula kapet-kapet. Biasa tak kalau dia orang buat event macam dekat Arafah, Muzdalifah, Mina tu kan, ada sewa kira hari. Mungkin dalam 10 rial lah satu hari, dan kita ambil pulang balik, dan juga nak pakai sebulan pun boleh. Kita tengok kat atas tu, kursi nak buat majlis macam tu dekat atas tu. Tu semua boleh sewa sahaja dekat sini. Jadi bila buat event management juga, selain daripada beli, kita ada ruang untuk sewa dekat sini. Okey, aircon, air cooler, mist fan, semualah kelengkapan. Selain daripada yang tadi kita tengok barang second hand, dia buat juga satu unit bisnes untuk penyewaan dekat sini. Okey, so kita nak naik tingkat atas, tengok apa lagi barang yang kita boleh sewa selain tadi beli. So yang ni rental, rental daily basis, monthly basis pun boleh. Okey, sebelah atas ni korang tengok, ini ada sofa-sofa yang kalau kita tengok kat padang pasir tu ke apa kan, ada majlis kan, termasuk kursi-kursi banquet. Cantik-cantik lagi barang dia. Saya tengok tadi ada cooler box besar. Saya tahu nak beli cooler box untuk function. Saya cakap dengan Mamdo, macam mana harga cooler box mahal gila.
Cooler box sampai 500 rial. Cakap, tu dia. Cooler box besar boleh sewa. Ni cooler-cooler ni. Hantar dia kat atas semua, cooler box tu semua boleh sewa. Oh, hari ni jumpa benda baru. Sebelah tempat jual ada tempat sewa punya. Okey, kita kat sini, kita tak payah cari yang macam cantik-cantik ni kan. Kita cari yang macam ni, yang patah-patah ni. Inilah yang sejuk. Inilah yang sejuk insya-Allah. So ini yang besar-besar sikit, lebih 3 horsepower ke atas. Macam ni selalu tengok dekat masjid-masjid surau dekat Saudi. Ini pun ada sewa, yang juga boleh beli. Yang second hand harga half price daripada harga market. Okay, next stop kita yang ini lebih kepada barang-barang macam masakan catering sikit Ni campur. Baru ke second pun ada. So ni catering, barang-barang catering. Kau nak beli sedekah second hand, berlambak sini. Cekik second hand. Berlambak kat sini. Mamdo ni ada chiller Mamdo, boleh ni. Yang untuk Arafah nanti. Nak beli mahal, lepas beli tak tahu nak campak mana. So untuk pakai haji kita boleh sewa saja. Rasa macam nak buka restoran pula kat sini lah. Saya stop sekejap untuk rak. Kebetulan dekat saya punya store tu kat Mekah, nak susun barang dekat dalam store tak cukup rak. So kita tengok rak kejap. Masuk dalam ni nampak benda lain pula. Saya tengok ni pintu-pintu grill ni pun ada sekian. Pintu grill cantik-cantik. Macam ni Masya-Allah, tabarakallah. Kerawang dia. Tak boleh bincang Okey, section sini pula saya jumpa apa tahu? Yang ini tingkap-tingkap. Oh, Masya-Allah. So, dekat sini sekejap lagi saya akan datang balik sebab ada masih kedai-kedai yang tutup ni siang ni. Ada satu macam flea market kan kalau dia buka kapet tu. So, kita akan nampak banyak barang-barang second kabut sale dekat mana? Dekat Mekah. Stay tune. Okey, kita sambung dekat kedai perabot pula. Saya ingat ada second hand je. Ada yang baru tapi yang kita terjah yang second hand dulu. Let's go. هذا مستعمل؟ هذا مستعمل. Semua mustahil Semua mustahil. Ada juga ni dikata baru. Ni dengan plastik, nampak plastik dia ni. Di sini ada pilihan banyak. Ada yang second hand, ada juga yang baru. Yang tu berapa tadi? Yang ni tadi 400. Sebab dia kaca. Okey. Tapi cantik Okey, kita nampak ni. Ni biasanya ni kursi yang selalu kita nampak dekat waiting room. Kita ambil nombor kan. Ni ada juga dia jual. Material. Ada mustahil besar. Oh, 300 rial. Satu set? Satu set. Tapi ni biasanya ni lah, memang kat office kat pejabat sini guna sofa ni Okey, so kita ke terjah yang sebelah sini pula. Yang ini lebih pada kawasan bazar karat dia. Ni barang-barang rare punya. Ini memang gahwah punya. Memang lama-lama punya ni. Ini kalau kat Malaysia ni, majlis kahwin pakai ni. Untuk apa ni? Dia letak air ros, lepas tu masa pengantin duduk macam gini kan. Dia renjis macam tu. Tu dah ada lagu. Renjis, dipilih. Kalau sini pakai untuk apa benda? Sama juga. Dia pakai air bunga, dia kata air bunga, air wort untuk dia nak ni. Nak macam sama Malaysia. Sama. Memang ni lah, kalau bukhur ni memang dah ada selalu kan. Tapi ni, biasanya kalau kita pergi Museum Amudi kan. Memang ada ni. Sebab dia warna merah ni, warna yang tradisional Saudi dulu. Oh, okey. Macam ni, buat teh. Hai Suf, hakiki ya? Ni pedang lama ni. Masya-Allah. Dengan ni, apa ni orang panggil kali ni, Yaman lah biasanya, yang Janabiyah. Kalau keluar dia kata memang kena masuk dengan darah. Jangan lupa tengok video video tu. Di ni. Link bawah okey. Allah. Dasar legendary ni. Tapi memang berat betul ni. Berat. Pada kam takriban sa'ir material 200. Tak mahal sangat. Kita tengok sebelah pula. Mesti kau macam ni. Nampak tak ni? Tungai zam-zam second hand pun ada. Wheelchair second hand pun ada. Kita tengok juga sini section yang ni lah, yang orang letak karpet. Semua orang dia letak masing-masing barang-barang dia. Macam ni ada radio-radio kan. Kalau yang tak second hand, kalau nak cek lampu ke, baju ke, pun ada juga kat sini. Router internet pun ada. Legend ni dulu. Ni sampai sekarang ni. Ada dokumen-dokumen memang tu sini lah. Ini barang elektrik, plug-plug ni. Yang ni kau nak beli grinder ke, nak beli heavy duty tools pun ada kat sini. Kalau hijau ni, setahu saya di makam Nabi. Kalau merah ni dalam Kaabah. Kain kiswah tapi replika. Ni apa orang panggil pocket watch. Tapi ada Kaabah kan. Warna ni apa ni, koleksi? Ni cincin. Cincin ni? Ni cincin memang tempat saya suka lah ni. Dia kata ni koleksi dia yang rare lah. Ni dengan ni, dengan ni. Tengok tak lampu tu.
Lampu gas. Fanus. Ni gambar lama. Yang ni pedang. Banyak pedang, tongkat. Itu kain tu saya rasa mungkin original. Dari dalam makam Nabi SAW tu. So yang ni menurut dia tools Ni tu. Layar, spana semua. Ni. Bapak punya spana pun dia tu. Okey, sini kasut bandel. Kasut bandel. Cari Nike ada tak? Nike. Cuba cari Nike ada tak Nike? Adidas. Adidas dah. Oh. Adidas. Masya-Allah. Yang ni dah macam IKEA Dia dah siap buka pasang balik kat rumah je. Ini dia punya almari. Macam kapet. Lambak sini. Korang tinggal ambil, basuh sikit dah boleh. Okey, cantik. Okey, di sini nampak ada katil. Tapi dia dah buka dah semua ni. Jadi Senang nak bawa balik tak? senang bawa balik. Sini pun tak payah pening-pening. Cari ada sini kereta lori-lori sini memang banyak. Langsir. Masya-Allah. Oh, cantik. Okey, kain dia. Kualiti bagus. Oh, ring dia cool babe. Bagus. Belakang ni bukan timbunan sampah tau. Masih boleh pakai lagi. Dia ambil, dia jual, best buy. Lepas tu korang tukar lah. Macam-macam. Dia ada servis kat sini juga. Yang kain dia apa semua boleh tukar semua, insyaAllah. Harga takriban. Berapa mul bag? Mul bag. Ni bukan, dia kata ni kata untuk duduk. Ni untuk duduk. Okey, kita dah cover cuma 10% lebih kurang je Haraj Al Muasim ni. Tapi kalau ada masa lagi, kita akan datang lagi buat konten baru. So itu saja buat masa ni. Nak cari barang second memang ada dekat sini. Tempatnya dekat Haraj je. Kena datang. Assalamualaikum. KUJDT. Macam mana? Best ke best menyelam dekat Haraj Al Muasim ni? Cuba anda komen sikit. Kalau anda datang sini, barang apa yang anda paling nak beli? Pedang, cincin, jam ke barang yang anda seorang je tahu betapa rarenya benda tu. Dan kalau anda suka vibe travelog macam ni, kami bawa anda explore tempat-tempat menarik di sekitar Mekah dan Madinah, termasuk pot-pot hidden macam Pasar Karat ni. Jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tak terlepas episod seterusnya. Assalamualaikum. Saya satu tak jumpa PlayStation. Tadi nak beli PlayStation, tak jumpa pula yang second hand.